Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakim Ashraf bin Cik Johari, memegang nombor matrik C24A1784. Hari ini saya ingin menunjukkan 9 asas cara-cara untuk memanah. Yang pertama adalah posisi badan. Bahu kita perlu selari dengan arah sasaran. Yang kedua adalah memasang anak panah. Yang ketiga adalah pegangan busur, iaitu grip. Yang keempat adalah persediaan sebelum tarikan, iaitu pre-draw. Yang kelima adalah menarik tali busur, iaitu full draw. Yang keenam adalah anchor point. Sebenarnya sukan memanah ini adalah banyak sunnahnya, kerana iaitu antara sukan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Antara benda yang kita boleh apply dalam sunnah ini adalah contohnya kita mengangkat, menyebut Subhanallah, kita menarik, menyebut Alhamdulillah, kita target, sebut La ilaha illallah, kita melepaskannya, menyebut Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi. Bye bye.